Saya pun tak faham kenapa murid-murid tahun 4, 5 dan 6 suka membuat kesalahan dalam definisi secara operasi. Murid-murid, sebenarnya menjawab soalan definisi secara operasi sangatnya mudah kalau anda tahu kaedah menulisnya. Kaedah menulisnya ialah definisi yang diminta ialah pemboleh ubah bergerak balas. Ingatkan formula ini, iaitu definisi yang minta ialah pemboleh ubah bergerak balas. Jom kita lihat satu contoh. Dalam eksperimen ini, pemboleh ubah manipulasi ialah saiz magnet dan bergerak pula bilangan pin ataupun paku dapat ditarik oleh magnet. Jadi, pemboleh ubah bergerak balas ialah bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet. Jom kita lihat cara menulis definisi secara operasi. Apakah definisi secara operasi? Kekuatan magnet. Jadi, anda perlu ambil daripada soalan. Kekuatan magnet ialah tulis balik apakah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet. Murid-murid, jadi ingat kaedah ini. Definisi yang diminta ialah pemboleh ubah bergerak balas. Adakah anda mahu lagi tips-tips untuk menjawab soalan KPS? Join kelas saya di Star Tutor. Saya Cikgu Basen sedia membantu anda.